Ketika Eropah masih meraba-raba di dalam zaman kegelapan, di hujung selatan benua iaitu Andalusia sedang mencapai kemuncak ketamadunan. Selepas Abdul Rahman III mengisytiharkan dirinya sebagai khalifah, baginda telah meletakkan Andalusia sebagai kuasa besar dunia Islam, menyaingi pengaruh Empayar Abbasiyah di Baghdad dan Fatimiyah di Afrika. Pada zaman ini, Andalusia menikmati keagungan dari segi sains, politik dan ketenteraan. Rakyatnya hidup aman dan makmur. Namun, seperti kata sejarawan agung Ibn Khaldun, tiada tamadun yang kekal di puncak selamanya. Dan bagi Andalusia, keretakan itu bermula dari dalam istana mereka sendiri. Keretakan besar dinasti Umayyah di Andalusia bermula sebaik sahaja Khalifah Al-Hakam II mangkat pada tahun 976 Masehi. Putera baginda, Hisham II yang baru berusia 12 tahun ketika menaiki takhta, menjadi sasaran politik istana. Kesempatan ini direbut oleh Abu Amir Al-Mansur yang lebih dikenali sebagai Al-Manzur. Dengan kelicikan dan pengaruhnya, beliau menggerakkan usaha untuk menyingkirkan semua pesaing takhta demi memastikan Hisham II ditabalkan sebagai khalifah. Sebagai ganjaran, Al-Manzur dilantik sebagai wazir agung. Namun, di sebalik kuasa itu, tersembunyi cita-cita yang lebih besar. Melalui strategi yang licik, beliau akhirnya menjadi pemerintah de facto Andalusia. Hisham II tidak lebih daripada seorang khalifah boneka, sedangkan pemerintah sebenar berada di belakang tabir. Al-Manzur mengemudi lebih 50 ekspedisi ketenteraan ke wilayah-wilayah Kristian dan kesemuanya berakhir dengan kemenangan yang gemilang. Kejayaan demi kejayaan itu melonjakkan lagi pengaruh dan kuasanya di dalam kerajaan. Namun, di sebalik kehebatannya, tersembunyi satu kesilapan yang bakal mengubah nasib Andalusia. Bagi memastikan kesetiaan mutlak, Al-Manzur menyingkirkan bangsawan Arab daripada struktur kuasa, lalu menggantikannya dengan tentera Berber dan Slav yang hanya taat kepadanya. Langkah ini meruntuhkan keseimbangan politik yang selama ini menjadi tiang kekuatan Andalusia. Selepas kematiannya pada tahun 1002 Masehi, kekhalifahan Cordoba mula terjerumus ke dalam ketidakstabilan politik. Khalifah yang tinggal hanyalah simbol, sementara kuasa sebenar bertukar tangan kepada para wazir. Namun, tiada seorang pun memiliki karisma dan kebijaksanaan seperti Al-Manzur. Pada tahun 1009, Perang Saudara Andalus atau Fitnah Al-Andalus meletus. Puak Umayyah, Arab, Berber dan Slav saling berebut takhta kekhalifahan. 2 dekad kekacauan yang tidak berkesudahan akhirnya meranapkan institusi yang pernah gagah itu. Pada tahun 1031, kekhalifahan Umayyah Andalusia dimasukkan oleh bangsawan-bangsawan Arab dan rakyat yang sudah lali dengan perebutan kuasa yang tidak berkesudahan. Dengan itu, tamatlah sebuah era agung yang telah menaungi umat Islam Andalusia selama 275 tahun. Selepas pemasuhan kekhalifahan pada tahun 1031, Andalusia mulai berpecah menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang dikenali sebagai taifa. Lebih 30 kerajaan muncul, masing-masing memiliki pentadbiran tersendiri. Para pemimpin tempatan mengisytiharkan diri mereka sebagai raja, amir ataupun sultan di wilayah mereka. Namun, kerajaan kecil ini berdiri di atas landasan politik yang rapuh. Antara taifa paling masyhur ialah Sevilla, Toledo, Granada dan Zaragoza. Namun hubungan mereka penuh permusuhan. Tanpa kekuatan ketenteraan yang mantap, kerajaan-kerajaan ini sering meminta bantuan kuasa Kristian untuk menewaskan pesaing mereka sendiri. Tindakan itu membuka pintu seluas-luasnya kepada penaklukan Kristian ke atas bumi Andalusia. Yang menariknya, di tengah-tengah kekacauan politik ini, Andalusia tidak tenggelam dalam kegelapan. Sebaliknya, persaingan antara kerajaan-kerajaan kecil ini menyalakan kembali api kemajuan ilmu, seni dan budaya. Mereka berlumba-lumba menjadikan kota masing-masing sebagai pusat ketamadunan yang terunggul. Lahir tokoh-tokoh ilmuwan agung seperti Al-Zarqali, ahli astronomi yang gagasannya mempengaruhi Eropah berabad-abad kemudian, serta Ibn Rushd, cendekiawan besar dalam falsafah, perubatan dan matematik. Di Sevilla dan Cordoba, seni puisi berkembang pesat. Bait-bait syair indah mampu mengubah taraf kehidupan seseorang penyair. Pada era ini juga muncul bentuk puisi baru seperti Muwasyas dan Zajal, lebih bebas, lebih musikal, menggabungkan bahasa Arab klasik bersama dialek tempatan.
Para sarjana Eropah percaya bahawa bentuk puisi Andalusia ini memberi pengaruh besar kepada lagu-lagu troubadours di Perancis dan Itali. Pada Mei 1085, Raja Alfonso VI dari Kerajaan Leon dan Kastil berjaya menakluk kota Toledo, sekaligus merobek salah satu benteng utama Islam di Andalusia. Kejatuhan itu menimbulkan kebimbangan besar dalam kalangan pemerintah-pemerintah Taifah. Dalam keadaan terdesak, Al-Mu'tamid bin Abbad, iaitu penguasa Taifah Sewila, mengambil langkah berani. Beliau mengutus delegasi ke Afrika Utara untuk memohon bantuan ketenteraan daripada kerajaan Al-Morabitun atau Al-Moravid yang ketika itu dipimpin oleh Yusuf Ibn Tashfin, seorang pemerintah yang warak, berdisiplin dan tegas berpegang kepada mazhab Maliki. Yusuf menyahut seruan itu. Bala tentera Islam menyeberangi Selat Gibraltar, lalu terbentuklah pakatan antara Al-Moravid dan kerajaan-kerajaan Taifah. Pada 23 Oktober 1086, kedua-dua kuasa besar Islam dan Kristian bertempur di Medan Zalakah atau Sagrajas dalam catatan Spanyol. Dalam pertempuran dahsyat itu, tentera Islam meraih kemenangan gemilang. Yusuf Ibn Tashfin diangkat sebagai penyelamat Andalusia. Namun kegembiraan itu tidak bertahan lama. Yusuf mendapati pemerintah-pemerintah Taifah kembali tenggelam dalam kemewahan dan kerosakan moral, mengenakan cukai tinggi, berpesta di istana dan melupakan amanah sebagai pemimpin umat, sedangkan Yusuf sendiri hidup zuhud dan taat kepada agama. Beliau juga sedar ancaman Kristian terus menghimpit. Andalusia tidak boleh kekal berpecah. Maka pada tahun 1090, Yusuf kembali bersama tenteranya, lalu merampas kesemua kerajaan Taifah dan menyatukan Andalusia di bawah panji Al-Morabitun. Sebagai pemerintah yang adil dan beragama, beliau memperbaiki sistem cukai mengikut syarak serta mengembalikan prinsip Islam sebagai asas pemerintahan. Di bawah pemerintahan Morabitun, Andalusia berjaya menahan kemarahan Kristian untuk tempoh yang panjang. Akan tetapi setelah sekian lama, para pewaris Yusuf mulai lalai dan tenggelam dalam kemewahan dan kekuasaan seperti pemerintah Taifah sebelumnya. Rakyat pula semakin tertekan. Dari ketidakpuasan itu, muncul satu gerakan baru yang lebih radikal dan berideologi ketat, iaitu Al-Muwahhidun atau Al-Muhad. Mereka berazam menghapuskan segala bentuk penyelewengan. Dan sekali lagi, sejarah Andalusia bersiap untuk berubah. Gerakan Al-Muwahhidun lahir di pegunungan Atlas Maghribi, dipimpin oleh seorang ulama tegas dan berpengaruh, iaitu Ibn Tumad. Beliau menuduh Al-Morabitun telah tersesat dalam akidah, terlalu menyerupakan Tuhan dengan makhluk, dan semakin tenggelam dalam kemewahan yang dahulunya mereka sendiri tentang. Pada tahun 1146, pasukan Muwahhidun hampir menawan Marrakesh, ibu kota Al-Morabitun. Pada tahun yang sama, kontinjen pertama mereka menyeberangi Selat Gibraltar untuk memulakan kempen pembersihan akidah di Andalusia. Satu demi satu wilayah jatuh ke tangan mereka. Dan pada tahun 1172, seluruh Al-Andalus dari Sevilla hingga ke Valencia akhirnya bersatu di bawah satu kuasa. Sesuatu yang tidak pernah berlaku sejak runtuhnya Khilafah Umayyah. Akan tetapi kesatuan ini hadir dengan wajah baru. Andalusia kehilangan sebahagian besar rona seni dan keindahan sastranya. Syair dan hiburan istana yang pernah menjadi nadi budaya kini dianggap melalaikan. Sebaliknya, zaman ini melahirkan tokoh pemikir agung seperti Ibnu Arabi dan Ibnu Barajan yang mendalami dimensi tasawuf dan falsafah Islam pada tahap tertinggi. Pada 18 Julai tahun 1995, tentera Muwahhidun pimpinan Khalifah Abu Yusuf Yaqub berhadapan dengan Raja Alfonso VIII dari Kastil dalam pertempuran Alarcos. Alfonso melanggar perjanjian damai dan mencabar kekuatan Khalifah secara terbuka. Hasilnya, satu kemenangan besar buat umat Islam. Abu Yusuf digelar Al-Mansur Billah, yang bermaksud yang dibantu Allah mencapai kemenangan. Tetapi 17 tahun kemudian, sejarah berputar dengan kejam. Pada tahun 1212, di medan Las Navas de Tolosa, dendam Alfonso kembali menyala. Seruan perang salib oleh Pope Innocent III menyatukan kuasa-kuasa Kristian Eropah dalam satu pakatan raksasa. Khalifah Muhammad Al-Nasir melakukan kesilapan taktikal besar dengan membiarkan tenteranya terperangkap di lembah sempit. Ribuan tentera Islam syahid dalam pertempuran ini. Kekalahan besar ini telah menjadi titik penting kejatuhan drastik Andalusia ke tangan kerajaan salib. Kesan daripada malapetaka di Las Navas de Tolosa, empayar yang dahulu teguh mula retak dari dalam. Selepas kemangkatan Al-Nasir,
Perebutan takhta sesama pewaris menjerumuskan Muwahhidun ke dalam perang saudara yang tidak berkesudahan. Di Afrika Utara, suku Marinid bangkit menyerang dari padang gurun. Di Andalusia pula, Governor yang kehilangan keyakinan kepada pusat pemerintahan mula mengisytiharkan kemerdekaan masing-masing. Tanpa payung kekhalifahan yang kukuh, Andalusia kembali terjerumus dalam era perpecahan. Kekosongan kuasa itu segera dimanfaatkan musuh. Satu demi satu permata Islam direntap dari genggaman umatnya. Tahun 1236, bekas ibu kota kekhalifahan yang agung iaitu Cordoba jatuh ke tangan Raja Ferdinand III dari Kastil, disusuli Sevilla pada tahun 1248. Azan yang telah berkumandang selama 5 abad di Masjid Besar Cordoba akhirnya terhenti, diganti alunan loceng gereja yang memecah langit Andalusia. Dalam kekacauan dan kehancuran itu, muncul seorang pemimpin bernama Muhammad Ibn Al-Ahmar. Beliau memahami hakikat bahawa berjuang tanpa strategi hanyalah mengundang kemusnahan total. Lalu, beliau berundur ke selatan, ke wilayah pergunungan Sierra Nevada yang sukar ditembusi tentera Kristian. Di sana, beliau membuat keputusan yang amat pahit, iaitu dengan menerima status sebagai negeri naungan Kastil. Bukan kerana tunduk, tapi demi memastikan Islam terus bernafas di bumi Andalusia. Maka, terbentuklah Kesultanan Granada, benteng terakhir umat Islam di semenanjung Iberia. Satu nyalaan kecil yang masih menyala dalam kegelapan yang semakin pekat. Walaupun terpaksa membayar ufti sebagai harga bertahan, Granada mampu bertahan selama 250 tahun lagi, menjadi wilayah terakhir kekuasaan Islam di Andalusia, menjadi episod terakhir dalam kisah yang panjang sejarah umat Islam di bumi Andalusia.